Asia dan Ashley dah habis dah. Oh, nak habis dah. Sorry guys. Asia dan Ashley awal-awal game tadi. Ni dah penghujung-penghujung dah. Siapa-siapa yang nak join boleh DM kita dekat profile akaun TikTok ni. Nanti coach kita akan reply. Jomlah join ramai-ramai. Hello partner bermain berdua Y. Hai YY. Esok kita jumpa ya. Hari ni you tak ada. Saya jadi GD tau. Boleh thank you. Nurul Shazlin. Esok first time main ke dekat ni Bukit Kiara? Tak apa, jangan nervous. Kita semua okey. Semua pun still belajar. Tak apa, team kita semua sporting je. Jangan nervous. Dah join sekali mesti nak join lagi. Tak ada. Memang dah hilang kot. Kan? Hari ni kita orang punya player semua ngam-ngam. MB ngam-ngam. NFA pun ngam-ngam. Boleh dah ganti. Ada-ada je Yuli YY. Tapi penat dia macam main center lah YY. So you boleh main center lah. Jangan bersara. Tak ada siapa. Betul sebab seronok. Betul Shazlin, memang seronok. Esok kalau tengok hari ni dah seronok, esok lagi seronok. Sebab kita main banyak-banyak gelak. Oh. No goal. Goal sekali lagi. Kena shoot sekali lagi. Bukan. Apa aku cakap ni? Ya, main esok kita jumpa ya. Nak tengok coach kita. Coach kita yang pakai pudah tu tau. Jumpa esok. Tapi hari ni penat tau. Penat lah walaupun main sekejap-sekejap kan. Half pun penat. Okay, sekarang mata seri 4-4. Nak main posisi tidur dalam court je tu. Mana boleh YY. Per house. Korang mana dalam ni yang baru join kan? Kalau nak
nak join kita orang punya team, boleh DM kita dekat account Netball Fit Again ni. Nanti nak bagi cadangan dekat coach. Cadangan apa? Bye-bye. You jangan macam-macam tau. You harapan bangsa dan negara, you kena main. Kontak goalkeeper guys. Tak adalah, saya tak ambil hati pun. Bye-bye. Tengah fikir ni, so nak ambil position apa ni? Macam mana kita tetap main dua-dua bye-bye macam biasa. Okay, pas apa ni, sekarang mungkin tengah sengit sebab berapa tu? 5-2. Oh 5-2. Tadi 4. 5-2. Tadi 2-2. Saingan sengit. Power semua. Sub-sub soy pas bola. Ya. Ini semua tim-tim power ni yang dah pergi tournament semua dah ni. Kau beda. Power semua sub-sub. And jomlah main. Kalau nak main, join kita ke N siapa N? Kalau belum join team kita, jomlah join team kita. Kita main setiap hari Rabu, Khamis atau Jumaat. 2 kali seminggu lah, 2 kali seminggu. Lepas tu training kita memang setiap hari Ahad. Ya, saya ada DM nanti reply tau. Okay, nanti coach kita reply. Coach kita yang tu center yang pakai pudar ni. Dari mana ni? Ni sekarang dekat Damai. Kak Yat? Oh, ni Kak Yat. Padu, JK Padu kita ni. Main international. Sorry. Apa dia tadi? Kita main dekat Damai sekarang ni. Kalau esok kita main dekat Bukit Kiara. Bukit Kiara dekat area Mount Kiara. Stadium Juara. Hari ni kita main indoor, esok kita main outdoor. Kalau sempat awak nak join, malam ni kalau coach kita reply, so awak boleh lah join kita punya FM. Jauh, saya Kajang. Oh Kajang. Kajang jauh. Kak Yat comeback hari ni. Tahu, dah lama tak main. Apa ni, kita pun ada tau player-player jauh-jauh daripada Gombak, Bentong. Lepas tu Shah Alam. Mana lagi paling jauh Rawang adalah yang jauh-jauh. Cumanya belah-belah Kajang, Ceras semua tak ada lagi. Tapi kalau awak macam nak join sekali seminggu, boleh lah. Kalau hari Ahad, kita tak buat malam, kita buat pagi dekat Taman Zabah TTDI. TTDI mungkin dekat sikit lah dengan awak. Berapa jam esok? Esok main daripada pukul 9 sampai pukul 11. Bestnya Mira. Jomlah join Mira Nap. Jomlah join.
Alright awak, thank you info. Seronok tengok. Serius, kalau awak join team ni, kalau awak dari jauh memang berbala sangat. Sebab kita punya team memang macam sporting. Memang sekali join memang nak join lagi macam tu. Awak boleh cubalah, cuba join hari Ahad dulu ke. Hari Ahad tu macam training lah. Friendly setiap hari Rabu dengan Khamis ataupun hari Jumaat.